Pernahkah kita terfikir bagaimana kisah nenek moyang kita boleh bantu murid memahami sejarah dengan lebih hidup? Dalam video ini, saya akan berkongsikan tentang isu sejarah lisan di Malaysia, kurikulum sejarah dan guru sejarah yang berkesan mampu menghidupkan semula nilai warisan bangsa melalui pendekatan KPPV yang menekankan pemikiran kritis, kreativiti dan pembelajaran bermakna. Jadi, marilah sama-sama kita menonton video yang saya akan terangkan sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tugasan 3 SJSK 2023 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian. Jadi ini merupakan bahan saja. Saya merupakan Siti Nur Aina Natasha binti Cik Yusuf dari unit Sejarah 1. Untuk pengetahuan semua, apa itu sejarah lisan? Sejarah lisan merupakan kaedah pengumpulan maklumat sejarah melalui penuturan atau rakaman lisan. Sejarah lisan ini melibatkan pertemuan dengan individu yang pernah mengalami ataupun menyaksikan sesuatu peristiwa sejarah. Sejarah lisan ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang tidak direkodkan secara bertulis. Sumber utama sejarah lisan ialah sebagai cerita, pengalaman dan pandangan masyarakat. Sejarah lisan ini membantu melengkapkan dan memperkayakan sumber bertulis. Sejarah lisan ini menonjolkan suara dan perspektif individu biasa, bukan hanya tokoh penting. Sejarah lisan ini digunakan dalam kajian sejarah tempatan, warisan budaya dan sosial. Apakah sejarah lisan ini penting? Sejarah lisan ini sangat penting bagi melengkapkan sumber bertulis dengan maklumat tambahan yang tidak direkodkan dalam dokumen rasmi. Sejarah lisan ini juga penting bagi menyelamatkan warisan lisan agar cerita dan pengalaman masyarakat tidak hilang di tengah masa. Seterusnya, kepentingan sejarah lisan ini adalah untuk memberi perspektif manusiawi melalui pengalaman sebenar individu terhadap sesuatu peristiwa. Seterusnya, ia mewakili suara masyarakat biasa, bukan hanya golongan pemimpin ataupun tokoh terkenal. Akhir sekali, sejarah lisan ini penting bagi membina jati diri dan identiti bangsa melalui pengetahuan tertentu tentang asal-usul dan pengalaman generasi terdahulu. Seterusnya, kita beralih kepada isu pelaksanaan sejarah lisan di Malaysia. Antara isu pelaksanaan sejarah lisan di Malaysia adalah termasuklah kekalangan sumber dan latihan guru. Tidak semua guru sejarah terlatih dalam kaedah lisan seperti membuat berstruktur, transkripsi dan tafsiran data. Ramai guru yang masih menumpukan kepada buku teks dan fakta, bukan pengalaman sebenar komuniti setempat. Seterusnya, keterbatasan masa PDP. Kaedah sejarah lisan memerlukan masa panjang untuk perancangan, pembuat dan dokumentasi. Ini menyukarkan pelaksanaan dalam jadual waktu terhad. Dan akhir sekali, kurang kesedaran nilai setempat juga menjadi isu pelaksanaan sejarah lisan di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana sebahagian murid dan guru kurang melihat nilai warisan komuniti sebagai bahan sejarah yang sah, menyebabkan kurang minat terhadap aktiviti lapangan. Seterusnya, berkaitan isu pelaksanaan sejarah lisan di Malaysia dengan elemen pemikiran kritis dan damsi, iaitu analisis dan justifikasi sumber. Murid perlu menganalisis kredibiliti maklumat daripada narasumber, contohnya membezakan fakta, sejarah sebenar dan pendapat pribadi. Seterusnya, menilai fungsi sumber digital. Pelajar perlu melaksanakan fungsi rakaman, transkrip ataupun video yang membuat dalam menyokong pembelajaran bermakna. Contohnya, rakaman lisan digunakan untuk memahami pengalaman sebenar penduduk tempatan sewaktu zaman penjajahan. Akhir sekali, pemikiran kritis mampu membina kefahaman baru. Hasil temubuan dianalisis untuk mencipta tafsiran baru sejarah tempatan, bukan sekadar mengulang fakta teks. Seterusnya, peranan guru sejarah. Terdapat 4 peranan guru sejarah. Yang pertama adalah menjadi fasilitator pembelajaran bermakna. Seterusnya, membimbing murid menemubual dan merekod. Yang ketiga, menyediakan rubrik dan skrip temubual. Dan yang keempat, memastikan etika penyelidikan dipatuhi. Ciri-ciri guru sejarah yang berkesan. Yang pertama, berpengetahuan luas dan berkemahiran pedagogi yang tinggi. Seorang guru sejarah perlu mempunyai kemahiran pedagogi yang tinggi untuk membimbing muridnya melakukan temubual. Seterusnya, menggunakan berbagai strategi pengajaran inovatif. Guru sejarah yang berkesan boleh menggunakan berbagai kaedah yang berinovatif untuk melaksanakan kaedah temubual. Seterusnya, menggalakkan pemikiran kritis dan analitikal, iaitu guru perlu membimbing murid untuk berfikiran kritis ataupun berfikiran ke arah yang lebih tinggi. Seterusnya, menghubungkan sejarah dengan kehidupan yang sebenar. Saat sejarah yang pada waktu lalu, guru boleh membimbing murid untuk menghubungkan sejarah yang berlaku dengan kehidupan yang berlaku pada masa kini. Seterusnya, membangunkan nilai patriotisme dan jati diri. Seorang guru sejarah yang berkesan sangat memainkan peranan yang tinggi dalam membentuk jati diri dan semangat patriotisme yang kuat dalam diri murid-murid. Dan akhir sekali, mendorong kolaborasi dan komunikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana seorang guru sejarah yang berkesan perlu membantu ataupun memberi dorongan kepada murid untuk berkolaborasi dengan orang komuniti setempat dan berkomunikasi dengan mereka agar dapat melaksanakan kaedah temubual yang baik. Guru sejarah berkesan dan berkaitannya dengan kreativiti dalam enansi KPPV. Guru sejarah berkesan macam PDP yang mendorong murid berfikir secara kreatif dalam menafsir peristiwa sejarah.
menggalakkan murid menghasilkan bahan sejarah seperti video, infografi atau peta minda kreatif bagi menzahirkan pemahaman. Seterusnya, menggunakan pendekatan inquiry dan projek bagi merangsang idea baru serta penyelesaian inovatif berkaitan isu sejarah. Kemudian, menyediakan ruang pembelajaran fleksibel agar murid bebas mengemukakan pandangan dan tafsiran unik terhadap fakta sejarah. Akhir sekali, buku sejarah berkesan dapat boleh membangunkan kreativiti murid melalui aktiviti yang menghubungkan sejarah dengan kehidupan sebenar dan cabaran semasa. Pengurusan kurikulum sejarah berkaitannya dengan relevance dalam 3R KPPB. Kandungan kurikulum masih padat berorientasikan hafalan. Jadi, pengurusan kurikulum ini perlu dipermudah dan difokuskan kepada kefahaman serta aplikasi agar pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan murid. Seterusnya, kurikulum ini perlu disesuaikan dengan konteks kehidupan murid dan komuniti setempat. Penyesuaian kandungan kepada latar perkhidmatan membantu murid melihat hubungan antara sejarah dengan pengalaman sebenar mereka. Seterusnya, penggunaan sumber digital menjadikan isi lebih relevan dan konseptual. Teknologi digital menjadikan pembelajaran sejarah lebih bermakna, interaktif dan selaras dengan keperluan murid abad ke-21. Penglibatan murid melalui sejarah lisan. Penglibatan murid melalui sejarah lisan ini merujuk kepada keterlibatan aktif pelajar dalam proses mengumpul, meneliti dan mentafsir pengalaman serta kisah daripada individu yang pernah melalui sesuatu peristiwa sejarah. Pendekatan ini menjadikan murid bukan sekadar menerima maklumat tetapi penyelidik kecil yang menelusuri sumber primer secara langsung. Melalui sejarah lisan, murid dapat berinteraksi dengan komuniti setempat, mengembangkan kemahiran komunikasi dan pemikiran kritis, membina empati dan apresiasi terhadap sejarah tempatan dan menghubungkan pembelajaran dengan konteks kehidupan sebenar. Pelaksanaan sejarah lisan di sekolah. Contoh yang pertama, aktiviti temubual. Murid dapat menemubual nenek tentang zaman Jepun atau kemerdekaan. Seterusnya, aktiviti rekaman. Murid dapat melakukan aktiviti seperti voice note atau video ringkas. Seterusnya, pameran digital. Murid dapat membuat poster ataupun bukti-bukti tentang sejarah dalam Padlet, Google Drive ataupun Google Sites untuk menjadikan pameran secara digital. Dan akhir sekali, pembentakan. Murid boleh membuat poster sejarah dan tokoh tempatan lalu membentangkannya dalam kelas. Seterusnya, penglibatan murid melalui sejarah lisan berkaitannya dengan engagement dalam 3E KPPB. Dalam konteks 3E KPPB, engagement merujuk kepada tahap penglibatan aktif, minat dan motivasi murid semasa proses pembelajaran. Melalui pendekatan sejarah lisan, murid terlibat secara aktif dalam menemubual narasumber, merekod pengalaman dan meneliti kisah sebenar. Murid menghayati pengalaman narasumber yang menimbulkan rasa empati, minat dan penghargaan terhadap sejarah tempatan. Murid juga menunjukkan komitmen dan tanggungjawab, misalnya merancang temubual, mengumpul data dan menyusun laporan. Kesemua ini menunjukkan bahawa sejarah lisan meningkatkan engagement murid dari segi kognitif, emosi dan tingkah laku, menjadikan pembelajaran lebih aktif, bermakna dan relevan dengan kehidupan sebenar. Pengukuhan pemahaman sejarah. Pengukuhan pemahaman sejarah merujuk kepada usaha untuk memastikan pelajar bukan sahaja mengetahui fakta sejarah tetapi juga mampu memahami, menilai dan mengaitkan peristiwa sejarah dengan konteks masa kini. Ini melibatkan pembelajaran aktif, pemikiran kritis dan penggunaan pelbagai sumber termasuk sumber primer dan sekunder. Objektif pengukuhan pemahaman sejarah yang pertama, membolehkan pelajar memahami murid perkembangan dan kesan sesuatu peristiwa sejarah. Yang kedua, menggalakkan pelajar membuat perbandingan dan penilaian terhadap fakta sejarah. Yang ketiga, mampu berfikir secara kritis dan kemahiran analisis dalam kalangan pelajar. Dan akhir sekali, menghubungkan peristiwa sejarah dengan realiti semasa dan konteks tempatan. Seterusnya, pengukuhan pemahaman sejarah ini dapat dikaitkan dengan enhancement dalam 3E KPPB. Pemahaman terhadap sejarah ini boleh dipertingkatkan bagi membantu pelajar memahami, menilai dan menghubungkan peristiwa sejarah dengan kehidupan semasa. Ini dapat dikaitkan dengan elemen enhancement dalam 3E KPPB. Strategi pengukuhan pemahaman sejarah, pembelajaran aktif dan kolaboratif, penggunaan teknologi digital, sejarah lisan dan sumber autentik, dan akhir sekali aktiviti refleksi dan aplikasi nilai. Seterusnya, pembelajaran lanjutan. Pembelajaran lanjutan merujuk kepada proses pembelajaran yang berterusan selepas aktiviti utama atau pembelajaran formal selesai. Ia bertujuan memperkukuh, memperluas dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran yang telah diperolehi. Ciri-ciri utama pembelajaran lanjutan adalah maksudnya berlaku melalui aktiviti susulan, penyelidikan kecil, tugasan projek ataupun pembelajaran kendiri. Seterusnya, menekankan penerokaan mendalam terhadap topik dan kaitannya dengan dunia sebenar. Akhir sekali, menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dan autonomi murid.
Pembelajaran lanjutan ini dapat dikaitkan dengan extension dalam 3E KPPB. Contohnya, murid meneroka sejarah luar kelas melalui projek digital dan perkongsian komputer. Pengetahuan diaplikasikan dalam situasi sebenar dan dikongsikan di platform digital. Ini dapat dikaitkan dengan elemen extension dalam aspek 3E dalam KPPB kerana murid dapat memperluas kemahaman melalui video interaktif yang memudahkan khalayak faham dasar dan kepentingan kurikulum sejarah.